Hai, kembali lagi pada YouTube Ashira Channel kita. Konten kita pada kali ni adalah kita nak buat konten house tour bilik. Yang korang nak lah. Yang itu ada dapat satu komen tu, ada fans Ashraf yang nak. Ada beberapa komen yang ni. Komen yang tu lah dia nak hari tu, komen house tour bilik. Sebenarnya masa tu dia komen waktu tu time tu bulan puasa lagi. Bahasa tak buat lah bulan puasa sebab kita banyak konten yang perlu buat bulan puasa. Kena buat air, kena buat video bulan puasa. Bahasa tak ada nak buat tapi konten kita pada kita nak buat house tour bilik untuk fans Ashraf yang nak tu lah. Saya tunaikan permintaan korang yang korang nak tu, okay? And ni konten yang pertama Ashraf lepas pada puasa. Ni konten yang pertama lah lepas kita habis puasa. Ni adalah konten first konten, okay? Sebenarnya Ashraf tak ada lagi nak buat konten lain, okay? Lighting juga ada matahari kan, sikit, okay? Ini adalah bilik Ashraf. Ni bilik Ashraf. Ashraf tak duduk situ. Kalau Ashraf duduk belakang tu, dia jadi sila naik warna merah. Dan merah Ashraf jadi lain. Okay, ni kita Ashraf tukar dah. Ashraf bilik Ashraf baru je tukar. Oh, sila apa dah kerja kejap. Ni Ashraf baru je tukar. Meja apa Ashraf tak tepi ni. Sebab dia tak ada lighting. Yang lighting tu keluar. Kalau Ashraf masuk depan ni sikit. Ashraf kena depan tu. Tu barang-barang yang Ashraf tu lah. Barang-barang yang Ashraf tukar. Jadi silam matahari. Okay, kalau Ashraf sini pula akan jadi merah. Lighting jadi merah. Jadi naik merah. Warna toto ni jadi lighting merah. Jadi gitulah. Okay. And jom saya tunjuk dulu apa yang pertama dalam bilik house tour bilik. Okay. Jom kita start. Let's go start. Ini Ashraf house tour bilik kita. Saya kena tukar ke tali kamera. Sebab kamera tu tak boleh lighting yang kita. Okay, sana ni pun warna merah juga. Semua okay sikit kamera yang ni. Okay, sana Ashraf house tour. Mula-mula dah Ashraf house tour depan bilik Ashraf dulu. Okay, tahu lah jadi kita rambut dah. Terjadi mana. Panjang dah rambut. Okay, house tour kita depan bilik Ashraf ni. Biasalah. Lansir pun Ashraf beli kedai roya je. Kedai roya je ni kat lansir tu. Dan lepas tu. Ni kita ada pelak-pelak semua ni ke pelak atas ni lah. Pelak kipas. Semua suis kipas ada belakang sini. Kita ada tempat goni telefon. Tempat suis telefon ni. Suis telefon dia dah. Kenapa ni? Tempat tak telefon tu. Kita cari telefon. Lepas ni kalau Ashraf beli mana semua Ashraf beli shopping. Okay. Ni Pak Ashraf beli shopping. Yang ni pengering rambut ni Pak Ashraf beli shopping juga. Warna ni. Walaupun kita tak ada warna itu kan Ashraf guna ibu Ashraf juga beli tu. Ashraf bakal letak je lah sini. Okay. Lepas ni bekas tempat vacuum pula dah. Tempat letak cuci rambut ni pun Ashraf beli dalam shopping juga. Ni sisa ni pun yang bikin roya aja. Pengering rambut, lepas tu gotu rambut semua tu. Kita roya. Pengering rambut tu dalam shopping. Okay. Lepas tu kita ada ni. Krim muka ni. Kita ada ni pomade, ada ni cuci muka dua tu. Baru je beli, baru sapa je. Baru sapa je tu. Tok buka ni pun baru sapa kalau saya guna tadi baru. Lepas tu ni kita ada pomade. Lepas tu kita ada cermin. Cermin kita beli dalam Royal ni, kita beli dalam shopping. Shopping juga, shopping. Pomade pun shopping. Cermin yang shopping. Tempat letak ni pun tak cermin ni kan. Ada tangan ni pun Ashraf beli dalam shopping juga. Lepas tu ada nyapu kaki ni Ashraf guna yang lama. Bukan nyapu kaki. Tempat guna nyapu kaki lah. Ashraf tak saja je tepi ni dulu. Sebabnya hati Ashraf ni Ashraf nak beli yang macam kapet yang cermin sikit tu kita letak bawah tu. Kita bersiap-siap nak gimana-mana Ashraf. Bila ni kita letak yang ni dulu sementara dulu. Okay. Dan lepas tu biasalah toto pula dah. Kapet kita kerja lighting lah. Kita ada kapet. Kapet pula apa ni. Tak ingat skrin pula ni. Skeri pula bukan short film ni. Kita ada toto warna merah. Sebenarnya Ashraf nak beli yang lain nanti ni lah. Boleh pak ke? Boleh pak lah. Boleh pak ke nanti ni. Boleh pak dah kita lah ni kan. Nanti ni Ashraf nak beli toto baru wanita.
Toto baru. Sebabnya warna merah jangan ni nak show content tak boleh jadi naik warna tu balik sebab matahari tendai masuk. Ia jadi warna jadi kabul lah sikit merah. Dia bukan masalah kemana masalah bila jadi lighting. Gitulah. Saya minta maaf kalau kekurangan dalam lighting. Tapi saya kena terpaksa buat juga konten ni. Sebab dia nak video apa khas 2 bilik tak saya kena buat lah. Ni bilik saya lah. Yang terbaru 2025 ni. Balik saya beli balik baru lah. Ni kau boleh beli kau kalau buat juga gini kau beli dulu. Okey. Ni murah je saya beli ni. Berapa ya? Rupiah. Dia tu tak tahu. Apa ya tak saya tahu berapa ya. Ni apa ya tak tahu ni 3 ya saya beli lagi 3 ya. Ni 5 ya saya beli lebih. Macam tu lah. Okey. Saya ni saya tunjuk yang tu pula tepi tu pula. Okey. Let's go. Kena okey lah sikit lighting tu tapi ni telefon ni okey juga. Telefon aku juga sih cuma ya air ni jadi lighting jadi pudar. Sebabnya laptop tu ni jadi naik warna. Dia jadi gitu okey. Sekarang ni kita pergi house tour yang pertama. Yang pertama kita ada ada orang punya macam kita sikit. Apa kalau boleh pelik sekejap kali dah ada. Apa tak siapa tu? Syam. Okey, yang pertama kita ada ni macam biasa. Lighting pun. Okey, yang kita ada ni. Ni awak lighting jadi pudar. Yang pertama kita ada ni. Okey, kita ada gel penggaya itu. Ni je biasa tempat kita edit video ni baru-baru. Baru nak buat ni nak buat apa tu? Nak guna mic tiba-tiba tak ada bateri. Tu masalahnya. Baju betul barang video. Tu kasu-kasu. Gitu je. Okey, kejap lighting jadilah kejap. Okey, asal korang tengok dah tu. Saya dah rakit je montage untuk korang tu. Okey. Korang tengok dah house tour bilik. Saya dah buat dah permintaan daripada komen yang tu. Sebab saya tak ingat nama berapa komen dia tu. Cuma nanti saya cari baliklah komen dia tu, okey. And okey lah, sampai sajalah konten kita pada kali ni. Korang tengok dah house tour bilik Ashraf. Tidaklah berapa comel sangat, cuma okey lah tu, okey. Okey. Ashraf dah buat tour untuk yang coming bulan puasa itu. Ashraf minta maaf sebab baru je buat yang korang nak tu. Sebab biasalah kita tak ada gitu. Okey. And okey lah, sampai lah konten kita kali ni. Sebenarnya jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe dulu video ni. And kita jumpa di next content. Bye and Assalamualaikum. Bye semua. Kejap sebelum korang tengok konten ni, sebelum korang tamat ke konten kita dapat kali ni, cuma saya nak bagi tahu intro Ashraf dah tukar. Saya minta maaf kalau intro Ashraf 2-3 hari tu banyak sangat tukar intro. Sebab intro Ashraf tukar. Siapa kau tak tahu mana salah intro Ashraf buat intro baru. Bukan konten je lah, konten yang DS okey, konten di next konten Ashraf buat intro baru. Kalau nak tengok macam mana intro baru semua tu baru, pani tak ada dah. Hai, kembali lagi berita channel tak ada dah. Okay, lepas nak saya tukar ada intro lain, korang stay tune jadi next content intro Ashraf yang baru untuk tahun 2025. Okay, kita jumpa di next content. Bye.